Kita ada dapat satu soalan, bagaimana cara dia nak buka akaun? Okey, kenapa kena ada akaun? Untuk trade FCPO ni, kita perlu ada akaun lah untuk kita deposit kita punya fund dan juga untuk keuntungan tu masuk. Okey, cara pertama, tuan-tuan kena ada broker dan juga remiser. Macam saya adalah remiser di RHB Investment Bank dan broker saya RHB lah, RHB Investment. Cara pertama, kena dapatkan contact number remiser dan kemudian saya akan explain lebih lanjut bagaimana cara nak buka akaun dengan RHB Investment Bank. Seterusnya, kena ada sediakan dokumen sokongan. Dokumen dia ada dua saja yang kena sediakan. Satu, salinan IC dan kedua adalah payslip. So, kalau yang tak bekerja tu, kena submit apa? Jawapan dia adalah bank statement lah. Contoh macam student, suri rumah atau punya pencen atau yang bekerja freelance boleh submit bank statement. Kemudian, syarat. Bila kita dah ada dokumen sokongan ni, kita perlu tahu apa syarat-syarat untuk buka akaun. Kenapa dokumen dulu baru syarat? Sebab syarat dia mudah saja. 18 tahun dan ke atas dah boleh buka akaun. Sehinggalah 65 ke 70 ke boleh buka akaun. Yang kedua, tidak muflis. Tidak muflis ni maksudnya tidak bankrupt. Dekat Jabatan Insolvensi, status anda adalah clear, tidak bankrupt. Boleh buka akaun. Sekiranya dua-dua ni tak dipenuhi, tak boleh buka akaun. So, kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh contact tim kami, boleh PM Pakar Chat.